Sekarang ni aku tengah pasang stiker ni dekat aku punya windshield. Tapi aku nak minta tolong ni Hafiz Accessory ni. Muka dia macam tu. Masalahnya aku beli kereta ni tak ada speaker. Kau tengok. Dia kata speaker. Aku rasa speaker ada, tapi player tak ada. Mana pergi player dia? Tak ada player tu. Jadi Bis, kalau kereta macam ni Bis, player apa yang kau suggest ni? Sebab dia banyak, kedai dia ni banyak player. Makan nak masuk Android. Pakai Android lah, kau canggih. So, barang sana nak. Wah, dia ada juga barang yang macam ni, dia juga barang. Woi, ini rabak. Woi, macam ni mainan dia. Barang-barang Honda. Woi, meter. Ini bukan dah habis production ke? Ini dah last dah ni. Dah last production dah? Ini paling last dah ni. Oh, yoi, barang cantik lah. Last di dunia. Tak boleh Bis, jangan ni lah. Kau ada yang berapa punya? Ada banyak sini lah. Ha. So boleh pilih dari 39, 48, 399, 48, 69, 69. 69. Yang best sikit. Baik sikit. 950 dah sepan. 950. Boleh tengok. 950 lah. Ini harga siap pasang lah. Semua siap. Siap pasang. Tengok ini dia memang cukup. Baik. Ini ada siap kamera. Siap pasang, siap semua. Siap kamera belakang. Kamera belakang? Oh, kamera belakang pun siap Siap. Oh, 950 ni siap kamera belakang lah. Siap kamera belakang. Oi, betul lah satu brand dia yang sama. Baik, nak speaker. Speaker boleh speaker daripada mana speaker. Oh, lepas ni bunyi exhaust dah tak dengar bunyi speaker je. Speaker. Ni speaker berapa? Ni speaker pun 380. 380 speaker mohok. Okey. Tapi kalau ambil combo macam ni ada dapat harga lagi best ke? Kita bagi special price. Oh, kalau combo lagi special price. Jadi Hafiz Accessory. Dekat mana ni? Baik Raja. Pak Raja. Kau cari je. Ni kedai dia. Kau tengok sini. Kat sini. Kau tahu tak kedai dia kat mana? Nampak. Depan sana klinik Johor. Ni. Hafiz Accessory. Kau orang bazir je lah. Nak pasang speaker tu.